sini ada dua trapezium. Satu image yang ini, satu lagi dia punya objek. PQRS ialah image bagi ABCD di bawah satu transformasi pembesaran. Okey, so korang nampak dekat sini, image lagi kecil daripada objek. So sekarang ni dia nak kita cari faktor skala bagi pembesaran tersebut. Okey, so faktor skala dekat sini kalau nak mudah, kita tengok dia punya panjang sisi. Panjang sisi image bahagi panjang sisi objek. Kita ambil yang betul-betul dekat atas garisan. Yang SP ni tak boleh ambil sebab dia lalu kotak warna putih. Kita boleh ambil sama ada SR ataupun RQ ataupun PQ. Contoh saya ambil RQ. RQ ni adalah panjang sisi image. Sekarang ni korang kena cari panjang sisi sepadan untuk RQ. So kalau objek panjang sisi sepadan dekat mana? Yang inilah AD. Okey, so sekarang ni panjang sisi image ni dia dua kotak. 2 bahagi dengan panjang sisi objek 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kotak. So 2 bahagi 6 dapat 1/3. Kita dah tahu dah faktor pembesaran dia 1/3. Tapi dia positif ke negatif sekarang ni? Alright, cara dia adalah korang kena cari bucu sepadan. Contohnya kan, kat sini kan ada bucu kan. Bucu PQRS. Okey, korang kena bayangkan contoh macam bucu Q ni kan. Okey, bucu Q ni bucu sepadan dia dekat mana kalau dekat objek? Okey, umpama macam ni lah. Contoh ni dia punya image kan. Okey, ni dia punya image. Cuba kalau korang pusingkan dia sama macam objek. So kat sini korang boleh tengok dia punya bucu sepadan tau. Okey, kalau bucu D kan, bucu objek D ni, bucu sepadan dia adalah Q. Ni, D sama dengan Q. Korang sambungkan sebab korang nak cari dia punya titik persilangan dia sama ada kat tengah ataupun dekat hujung. Okey, so bucu D ni korang sambungkan dengan bucu Q. Bucu R, bucu sepadan dia adalah A. Bucu image R sama dengan bucu objek A. Okay, so A ni korang sambung pergi ke R. Korang nampak tak dia bersilang kat sini? Tapi nanti dulu, tengok yang bucu lain-lain dulu. Okay, contohnya bucu objek C. Bucu objek C ni dia sama dengan bucu image P. So korang sambungkan C dengan P. And then bucu objek B sama dengan bucu image S. Okey, so korang sambungkan B dengan S. So kat sini korang akan nampak dia punya titik persilangan dia dekat sini tau. Ni titik persilangan dia. So inilah namanya titik pembesaran. So titik pembesaran ni dia ada dekat tengah-tengah. Okey, korang kena ingat tau, kalau pusat pembesaran tu dia ada dekat tengah-tengah antara image dan objek, bermaksud faktor skala dia adalah negatif. Tadi kita dah dapat faktor skala 1/3 kan? Tapi kita letak tanda negatif kat sini. So jawapan dia adalah D.